Macam mana orang kaya dengan emas ni? Emas ni membuatkan orang jadi kaya ialah dengan cara simpanan dia tak bocor. Simpanan dia tak terusik. Bukan saja tak terusik, malah ia suka ditambah. Suka tengok emas tu bertambah. Macam tu yang akan menjadikan kaya tu. Bila kita tukar duit kepada bentuk emas, automatik nafsu untuk berbelanja kita sudah hilang. Hilang macam tu je. Jadi tuan-puan, kalau kita tahu kita nak dapat duit, kita akan rasa dudak. Sebab kita takut. Bila kita dapat duit, hati kita tak boleh kontrol. Tahu-tahu duit habis je. Menyesal dapat duit banyak ni. Tak mengubah apa-apa pun. Jadi cara dia ialah dapat je duit, gaji, duit pendapatan, apa sahaja duit datang dari mana pun, alihkan 10% tu untuk masa depan. Dapat bonus RM5,000. RM500 tu simpan dalam bentuk emas, tuan-puan. Dapat gaji RM7,000. RM700 tu simpan dalam bentuk emas, tuan-puan. Ini pesan Azizi Ali kata, memang kita kena kumpul emas sebanyak 10% daripada kekayaan kita. Kalau saya ada 1 juta wang tunai, 10% daripada 1 juta tu tukar kepada bentuk emas. 10% daripada 1 juta berapa 100,000 tukar kepada bentuk emas.